Hai semua, hari ini saya masak ayam dam biryani yang harum dan sedap. Cubalah yang minat biryani tu, cubalah, memang sedap ya, padu dan sedap. Jom ke resepi. Ayam, garam secukup rasa, pes halia bawang putih, yogurt, tambah tomato, daun ketumbar, kisar rempah-rempah ini, masukkan rempah kisar. Ini bawang merah yang sudah digoreng. Gaul semua bahan-bahan sama rata. Tambah serbuk cili, kunyit, gaul sebati. Perap 30 minit ya. Panaskan minyak, tambah minyak sapi. Yang tak minat minyak sapi boleh guna butter ya. Masukkan bahan yang dah perap tadi. Gaul sama rata. Masak hingga pecah minyak ya, lepas tu tutup api. Dah pecah minyak, tutup api. Ambil minyak ya, atas ayam tu ada minyak, so ambil masuk bekas lain, lepas tu tepikan ya. Ni beras basmati, basuh dan rendam 30 minit ya. Periuk, masukkan air, lepas tu tambah garam. Masukkan rempah, pes halia bawang putih, lemon hiris, daun ketumbar, daun pudina. Masukkan beras yang direndam tadi. Gaul sama rata. Masak beras 70%. Buang lemon hiris. Angkat dan toskan. Letakkan kuali lepeh, lepas tu letak periuk atasnya. Ini untuk mengelakkan hangit ya. Minyak sapi. Yang tak suka minyak sapi boleh masuk butter ya. Masukkan separuh ayam tadi. Taburkan beras. Susun beras atas ayam. Cili hijau. Bawang goreng. Daun pudina. Susun ayam atas beras. Taburkan beras atas ayam, susun. Cili hijau. Daun pudina. Bawang goreng. Tuang minyak ayam di atas beras supaya harum dan berkilat ya. Sekarang kita dam ya. Biarkan masak 20 atau 25 minit ya. Dengan api perlahan ya. Dah siap, memang sedap dengan harum ya. Bila you buka aja memang harum, wangi ya. Kacau perlahan-lahan. Bolehlah hidangkan. Saya ada buat resepi green chicken, so bolehlah hidangkan dengan biryani ni, memang sedap ya. Saya dah siap post ya, bolehlah tengok dalam channel saya. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan share ya. Terima kasih.